betapa tegasnya orang Melayu mempertahankan institusi diraja apabila cadangan Malayan Union ditolak oleh orang Melayu. Sebab apa? Menjejaskan kuasa Sultan-Sultan Melayu pada masa itu. Kita terlalu banyak isu yang kita boleh kupas, tapi fokus dan juga keberadaan kita dalam ceramah kita pada malam ini adalah fokus yang kita boleh lihat di sini adalah ceramah Selamatkan Selangor dan Daulat Tuanku serta Suara Rakyat. Ceramah Selamatkan Selangor, Daulat Tuanku dan Suara Rakyat. Kita bertuah kerana malam ini kita ada yang berhormat Ahli Dewan Negeri yang berada di dalam Dewan Negeri sendiri menyaksikan petualang-petualang ini bersuara sesuka hati atas nama kebebasan bersuara. Ada orang kata tuanku silap sebab tuanku kena ikut saja nasihat. Kita nak tanya lawyer lepas ni. Tuanku silap ni, dia kena ikut nasihat eksekutif. Dia kena ikut, jangan nak mandai-mandai. Ini orang kata, bukan saya kata, orang kata. Ada pula orang kata tuanku jangan jangan melampaui kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif tahulah nak buat apa yang terbaik untuk negeri ni. Ada orang kata macam tu. Boleh ke? Boleh ke tuan-tuan? Logik ke? Ada orang kata ladang babi ni lebih baik berada di Selangor berbanding titah tuanku kata jangan di ladang babi. Mana lagi munasabah? Betul tak? Pelik kan ada orang macam ni kan. Jadi kita nak tanya peguam kita ni, sebab saya wartawan kan, saya tanyalah. Kita wartawan senang je, wartawan tanya je soalan. Yang pening kepala nanti diorang ni lah menjawab. Jadi betul ke macam tu? Tuanku ni tak boleh, tuanku ni macam rubber stamp. Betul ke sultan-sultan kita macam tu? Ada orang cuba doktrin begitu. Jangan mandai-mandai. Ini pelbagai lagi tinggi, kebebasan bersuara lagi tinggi, pelbagai lagi tinggi. Kita berhak kononnya menyanggah cita tuanku. Saya kena berhati-hati dengan ayat saya pilih. Pokok pangkalnya kita nak bagi tahu adakah benar konvensyen ataupun cara kita perlembagaan Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1999 bersikap begitu kepada tuanku sultan kita. Adakah itu yang rakyat kena faham? Jadi tanpa melengah masa lagi, saya nak menjemput sosok yang paling sesuai untuk membicarakan perkara ini, dan mungkin beliau akan kupas lebih lanjut, iaitu yang berbahagia Fadil Dr. Yusuf Yusof, untuk menerangkan kepada kita situasi yang sangat genting kepada sistem berperlembagaan, sistem berkerajaan kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Takbir. Sahabat adinda saya sebut tentang titah. Saya terus pergi kepada poin untuk menjawab supaya tidak ada ternanti-nanti di dalam kepala kita. Apabila bercakap tentang titah Duli Yang Maha Mulia Sultan ataupun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dua-duanya kedudukannya sama lebih kurang. Apabila bercakap tentang titah, ia merupakan kata-kata nasihat, perintah, arahan yang dikeluarkan oleh sultan. Maka apakah kedudukan titah? Kedudukan titah itu bagaimana di dalam kerangka undang-undang? Sebelum kita memahami kedudukan titah, kita kena memahami apakah kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ramai orang tidak faham dan orang mengatakan bahawa kuasa eksekutif. Apa itu kuasa eksekutif? Kuasa pentadbiran. Kuasa pentadbiran ini terletak kepada Menteri Besar kalau di negeri. Kuasa pentadbiran ini terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet kalau di dalam sistem kerajaan persekutuan. Dan orang mengatakan bahawa raja-raja dan Yang di-Pertuan Agong ini tidak boleh masuk dan campur tangan terhadap kuasa eksekutif. Kan? Dan ada yang lebih biadab daripada itu mengatakan bahawa raja-raja ini adalah hanya rubber stamp, tukang cop saja. Adakah benar begitu?
Saya nak tanya soalan pertama. Kalau kita dapat surat daripada kerajaan Malaysia, ada atau tidak di sampul surat itu tulis urusan Seri Paduka Baginda? Ada atau tidak? Sebab apa tulis urusan Seri Paduka Baginda? Kalau Sultan ataupun YDPA itu tidak ada kaitan langsung dengan urusan eksekutif, kenapa ditulis surat kerajaan dengan sampul surat urusan Seri Paduka Baginda? Kalau raja-raja ini tidak ada fungsi terhadap kuasa eksekutif dan hanya berkuasa sebagai rubber stamp, kata mereka, apa kenanya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong membuka sidang dewan, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor membuka sidang dewan dengan titah pembukaan sidang. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 dan juga di dalam perkara 50 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959, perkara 50, dan wording dia dekat sama dengan Perlembagaan Persekutuan, lebih kurang, menyatakan bahawa kuasa eksekutif, yakni kuasa pentadbiran, kuasa eksekutif Negeri Selangor, Kerajaan Negeri Selangor, terletak hak kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Saya ulang, kuasa eksekutif Kerajaan Negeri Selangor terletak hak kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Rubber stamp ke? Tetapi kuasa eksekutif itu boleh dijalankan, ini dalam perkara 50 ya, boleh dijalankan oleh Baginda Sultan atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Boleh dijalankan oleh Baginda Sultan atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Hari ini yang menjalankan urusan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor adalah Menteri Besar dan esko-eskonya yang bersidang di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Esko-esko, Datuk Izham ke siapa ke, Menteri Besar Datuk Amiruddin ke, semua ini di dalam kerangka Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kuasa eksekutif Kerajaan Negeri Selangor. Tetapi perkara 50 jelas menyatakan kuasa itu asalnya, letak haknya adalah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, boleh dijalankan oleh Baginda atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Maksudnya apa? Maksudnya tidak benar kalau kita menyatakan bahawa Sultan ini has no business. Kalau kita kata Sultan, Duli Yang Maha Mulia Sultan ni has no business dengan eksekutif, itu salah sama sekali mengikut kerangka Undang-Undang Tubuh Negeri. Benar Baginda telah delegate, menyerahkan kuasa itu, menyerahkan pentadbiran itu kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kepada Menteri Besar. Tetapi untuk mengatakan bahawa Baginda tidak boleh memberikan titah berkenaan dengan isu-isu eksekutif, termasuk isu projek penternakan babi, ini adalah satu perkara yang amat-amat bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau titah Baginda di permulaan persidangan Dewan Negeri yang ke-15 baru-baru ini, kekanda saya ada dalam Dewan, bertitah dengan begitu jelas, Baginda mengatakan jangan ada lagi mereka yang menimbulkan isu tentang penternakan babi, kerana Baginda sudah menegur berkali-kali, tetapi masih ada yang buat-buat tidak faham dan tidak mengerti. Maka ini perlu dihentikan kerana Baginda telah berkali-kali menyatakan projek penternakan babi di Bukit Tagar ke, di Kuala Langat ke, berskala kecil ke, berskala besar ke, moden ke, teknologi tinggi ke, zero discharge ke, buat biogas ke, ini semua sudah tidak perlu dan relevan dalam negeri ini.
Kerana negeri ini tidak boleh berkompromi dengan pencemaran. Kerana negeri ini tidak boleh berkompromi dengan perkara yang boleh menjejaskan kualiti hidup rakyat negeri Selangor. Ini titah baginda. Maka ketika titah itu telah diberikan, diucapkan, diungkapkan di permulaan sidang, ada pula yang buat-buat tidak faham. Yang ni boleh sebut nama sebab fakta. Ahli Dewan Negeri Seri Kembangan Wong Siu Ki, betul? Di dalam ucapan titah, ucapan perbahasan titah baginda, walaupun ialah aku mohon memberi pandangan dan sebagainya, adalah dia kata, tetapi menimbulkan semula cadangan untuk melakukan projek penternakan babi di negeri Selangor, kononnya dengan kaedah berteknologi tinggi. Sedangkan baginda sudah kata jangan ada lagi cadangan ini, tutup, full stop. Timbul lagi. Apakah mereka ini tidak memahami apa yang saya katakan tadi, perkara 50? Apakah mereka ini tidak memahami bahawa titah baginda itu sebenarnya boleh merupa satu arahan kepada eksekutif yang menjalankan kuasa eksekutif bagi pihak Sultan Selangor untuk menurut arahan tersebut, kerana ia adalah arahan daripada kerajaan yang Sultan sebut kerajaan beta, kerajaan beta. Nah, ini satu lagi masalah. Ramai yang mengatakan bahawa sultan ini adalah tidak boleh campur tangan di dalam politik. Benar. Sultan tidak boleh campur tangan dalam politik. Sultan tidak terlibat dalam politik. Tetapi sultan itu adalah kerajaan. Kerajaan itu adalah sultan. Semua sultan, duli-duli yang mahu sultan di negeri, di negara kita akan sebut dalam ucapannya apa? Kerajaan beta. Kerajaan itu adalah sultan, sultan itu adalah kerajaan. Jadi kalau sultan bertitah berkenaan dengan pentadbiran kerajaan, tidakkah itu berupa satu arahan? Tidakkah itu berupa satu petunjuk bahawa apa yang disuarakan oleh kerajaan yang dimiliki oleh sultan itu perlu dilakukan segera, tanpa sebarang kompromi, tanpa sebarang syarat, tidak terbuka lagi kepada perbincangan, tidak terbuka lagi kepada cadangan baru, dan perlu dilakukan tanpa sebarang kompromi. Jadi adun Seri Kembangan ni cerita apa? Kemudian disambut oleh pemimpin DAP yang lain. Oh, ini kebebasan bersuara. Ini adalah equality, kesamarataan. Perkara 8/3. Kalau syarah perkara 8 ni sampai pukul 12 tak habis. Mereka menggunakan hak asasi kebebasan bersuara, berlindung di sebalik kebebasan bersuara, berlindung di sebalik kesamarataan di bawah perkara 8. Kononnya adun ahli Dewan Negeri Seri Kembangan yang mempertikaikan, mengemukakan semula cadangan yang sudah di full stopkan oleh baginda sebagai satu, kononnya ini kebebasan bersuara kami. Kononnya apa salahnya kami bersuara? Ini masalah DAP ni. Apa salahnya kami bersuara? Ini hak kesamarataan. Ini hak kesamarataan. Dan inilah yang diperjuangkan oleh DAP. Ustaz Hasbullah sebut tentang PAP. Sejarah lama. Saya nak baca satu untuk memahamkan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Yang disebut kesamarataan tu apa benda? Apa ada di dalam kepala pimpinan DAP ini? Ini fakta. Saya nak sebut deklarasi setapak. Tuan-tuan boleh Google deklarasi setapak. Masih ada di dalam website DAP Malaysia. Dalam kes
YB Mastura lawan Lim Kek Siang, Lim Guak Eng. Saya bertanya soalan yang sama kepada Lim Kek Siang dan Lim Guak Eng. Setuju atau tidak deklarasi setapak itu masih ada di dalam website DAP dan ia berbunyi begini. Dengar betul-betul. Deklarasi setapak memperkukuh pandangan DAP bahawa dalam proses membina negara, kesamarataan etnik harus menjadi prinsip paling penting, dan di atas prinsip inilah pengasingan rakyat ke dalam dua kelompok, bumi putra dan bukan bumi putra, ditentang. Masuk apa? Maksudnya DAP ini tidak boleh menerima di dalam deklarasi setapak, tidak boleh menerima ada bumi putra, ada bukan bumi putra. Tidak boleh menerima di dalam deklarasi setapak. Bukan saya reka. Bukan saya reka. Mereka tidak boleh menerima sebab sama rata tadi. Sedangkan di dalam perlembagaan persekutuan itu jelas. Bumi putra ini ada keistimewaannya. Orang Melayu itu ada keistimewaannya. Agama Islam itu terletak di satu kedudukan yang tinggi sebagai agama persekutuan. Ada tanah rizab Melayu, ada regimen askar Melayu, ada peruntukan-peruntukan khusus tentang mahkamah syariah, ada peruntukan khusus tentang agama Islam, pusat zakat, institusi. Ada perkara khusus perlembagaan persekutuan yang memberikan kuasa kepada negeri untuk membuat undang-undang perihal agama Islam. Ada atau tidak perlembagaan persekutuan menyebut tentang kuasa gubalan membuat undang-undang tentang agama Kristian? Ada? Tak ada. Jadi kedudukan itu istimewa. Tetapi mereka ini sangat-sangat suka memperjuangkan kesamarataan. Konsep Malaysia yang dibawa oleh PAP sebelum keluar daripada Malaysia. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, kalau semua pimpinan kita faham kerangka perlembagaan ini, tidak timbul isu titah itu disanggah. Tidak timbul titah itu ingin ada pandangan berbeza. Sebab itu kita jalan ke bangunan SUK semalam. Kita menyerahkan memorandum kepada istana, kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, menyatakan ikrar taat setia kita kepada institusi diraja. Apa perlu kita ikrar taat setia? Kenapa yang PAS ini sungguh-sungguh sangat untuk taat setia kepada institusi diraja? Ada mereka mengatakan, oh ini ingin menunggang pula institusi diraja. Sebenarnya apa? Sebenarnya institusi diraja itu satu institusi. Muslimin dan muslimat, saya singkap kembali betapa tegasnya orang Melayu mempertahankan institusi diraja apabila cadangan Malayan Union ditolak oleh orang Melayu. Sebab apa? Menjejaskan kuasa sultan-sultan Melayu pada masa itu. Itu orang Melayu. Itu bangsa kita yang tegas. Apabila institusi diraja dicabar, kita tolak Malayan Union. Kita tolak Singapura daripada Malaysia apabila mereka mahu membawa konsep Malaysia. Kita haramkan Parti Komunis Melaya apabila mereka membawa unsur-unsur subversif. Kita pertahankan Raja-Raja Melayu bukan kerana batang tubuh Raja Melayu itu, minta maaf saya cakap. Kita pertahankan Raja-Raja Melayu kerana institusi inilah merupakan benteng terakhir agama Islam. Institusi inilah merupakan benteng terakhir umat Melayu di atas muka bumi Malaysia ini. Kalau faham tu je lah.